Jom kita masak kuih sio yang sangat sedap, mudah dan cepat je nak buat. Bahan utama yang diperlukan adalah cream cheese. Mula-mula pecahkan 6 biji telur. Telur ni saya pakai telur grade A. Jadi 6 biji pun dah cukup sebab dia besar. Kalau korang pakai telur yang kecil-kecil tu, korang letaklah 8 biji atau 10 biji telur. Yang ini version kita masak bersama anak-anak. Kemudian masukkan 3 sudu anggaran susu pekat manis, 3 sudu gula dan juga 3 sudu tepung custard. Kemudian masukkan separuh cream cheese. Kemudian masukkan susu cair 1 tin. Kacau-kacau sehingga sekata dan juga sebati. Bahan-bahan ni kalau nak senang, blend je sekaligus, lagi senang. Tapi yang ni version kita masak bersama anak-anak. So kita kacau lah dulu guys. Kacau-kacau. Korang boleh tengok tekstur dia takkan smooth elok sebab dia ada cream cheese. So kita kena blend juga. Bila blend barulah cantik kejadiannya. Okay. Yang ni after kita dah blend. Kemudian dah siap, kita sediakan pula gula caramel. Gula ni masukkan sedikit air, kacau-kacau dekat atas kuali, buka api kecil, kacau-kacau sehingga dia keperangan dan cair macam ni, okey? Bila dia dah start cair, ketepikan dan masukkan ke dalam bekas yang kita nak kukus kuih sio kita kejap lagi. Yang ni saya pakai mangkuk kaca. Cantik kan? Korang boleh tengok gula bila dah keras elok, boleh masukkan acuan kuih sio kita tadi. Yang ini korang boleh tapis dulu lah. Yang ni tak sempat nak tapis guys, memang dah nak berbuka dah waktu ni. Korang boleh tengok ada buih-buih tu, buang. Kemudian sediakan pengukus. Masukkan kuih sio kita, biarkan selama 45 minit. Okey, kalau ada esen vanila, boleh masuk esen vanila, bau je lagi wangi. Okey, biarkan 45 minit, buka api besar. Yang ni dah nak masak, korang boleh tengok gebu cantik elok. Okey, kalau nak test dah masak ke belum, korang boleh cocok pisau kat tengah tu. Kalau dah tak melekat, maksudnya dah masak lah. Ketepikan bila dia dah sejuk sedikit, korang buat macam ni dekat bahagian hujung-hujung dia. Kemudian bila dah nak berbuka tu, kita bolehlah hidangkan. Sangat wangi, sedap. Makan lepas buka puasa ni sangat-sangat sedap guys. Kalau letak dalam peti ais, sejuk lagi sedap. Korang boleh tengok, sangat-sangat sedap guys. Rasa cheesy, manis, elok, cukup lengkap. Korang patut try buat, okay? Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.